Okay, kita jumpa lagi dalam video tutorial cara cari sales. Okay, so video ni nak tunjuk cara yang sedikit advance tapi taklah advance sangat sebenarnya. Kalau korang boleh faham tu simple saja. Okay, so nombor satu cara ni, apa yang korang perlu ada adalah grup WhatsApp sendiri. Korang buat satu grup WhatsApp, korang jadi admin. Okay, macam contoh saya ada grup WhatsApp saya. So dalam ni semua member ni adalah bakal-bakal customer saya lah, ataupun kita panggil prospek. Tapi grup WhatsApp ni saya make sure tak ada siapa pun boleh dekat atas ni kan. So dekat tu dia ada group permission. So saya set supaya member tak boleh send message. Maksudnya dalam grup WhatsApp tu saya je boleh message. Sebab apa saya buat macam tu? Saya tak nak grup tu jadi grup iklan. So dia buang masa kita. Kita just nak bagi information, sharing, lepas tu bagi offer kelas. Okay. Tapi ahli grup dalam WhatsApp grup kita, kita ni sebagai admin, dia boleh tambah kawan. Okay. Yang tu je lah. And saya pun turn off ni lah, approve new members ni. Kan. Kalau tidak kita sentiasa kena approve. Dan yang ni pun saya turn off. Edit group setting ni saya turn off. Sebab kalau kita turn on, nanti orang dalam tu pergi ubah pula nama grup WhatsApp kita. So kena cari group permission, turn off ni, tutup send new message. Kan? Tutup add other members, no hal. Alright, ini sebenarnya boleh on je. Tak ada masalah. Okay. Ahli-ahli dalam grup ni boleh invite orang lain guna link. Setakat dia nak ajak siapa tu pulang lah. Tak ada masalah. Okay. So, apa tujuan grup ni sebenarnya? Tujuan grup ni adalah sebagai tempat berkumpul atau kita panggil kolam bakal pembeli. Contoh, tengok. Ada orang masuk, ada orang masuk, ada orang masuk, ada orang masuk, ada orang masuk kan? Yang ni semua bukan pembeli. Yang ni mereka tak beli lagi kelas AI. Yang saya pun jual juga kelas AI Tuan Syafiq Normat. Okay? So, mereka masuk ni sebab apa? Mereka nak tahu ilmu menggunakan AI. Sebab saya sebenarnya offer percuma tutorial. So saya ibarat mengumpan dia orang masuk grup ni untuk dapatkan tutorial cara guna AI. Tapi tutorial ni saya sendiri create lah. Saya yang buat sendiri. Saya letak dalam YouTube playlist lah. Saya nak buat cara mudah aja. Sebab kalau boleh kita tak nak susahkan orang kan. So dia nak dapatkan tutorial free tu, dia klik, dia pergilah YouTube playlist. Dan video-video yang saya buat ni pun rekod guna phone saja. Macam lebih kurang ni lah. Tapi saya tunjuklah Gemini macam mana kan. Lepas tu cari prompt, lepas tu tutorial basic guna flow macam mana lah. Tapi taklah sampai advance sangat. At least kalau dia tak beli pun saya dah dapat, orang kata apa, pahala lah berkongsi ilmu. Okay. So dia orang masuk sini, dia orang nak dapatkan tutorial free ni. Tapi kalaulah dia tak left, lama kelamaan mana tahu rezeki, lepas seminggu dia duduk dalam grup WhatsApp awak, dia beli. Dia tak adanya hari ni masuk, hari ni terus belilah. Kadang-kadang sampai 2 minggu kan. Dia proses lah sebenarnya nak membeli barang ni. Okay. Dia masuk grup kita, dia ambil benda free, lepas tu dia diam lama. Tapi lama-lama kita meracun dia. Kita panggil seeding. Maksud dia seeding macam mana tau? Saya akan share lah apa-apa saja maklumat berkaitan dengan AI. Saya bagi value lah. Bagi ilmu, tips ke, news ke, apa-apa saja berkaitan AI. Okay? So saya beritahu, okay, nak buat sidang kat link Dramina. Okay, nak buat prompt, pakai Modula. Okay, nak buat gambar, pakai Image Effects. So, macam mana korang tahu benda nak seeding apa dalam ni? Satu cara paling senang, korang pakai je ChatGPT. Ambil ilmu daripada ChatGPT. Tanya ChatGPT, apa material yang aku perlu pakai untuk letak dalam kolam WhatsApp aku? Dia akan bagi cadangan lah. Okay. Tapi you guys mungkin ada masalah. Tutorial percuma tu macam mana korang nak buat? Kalau korang nak senang, korang pakai je tutorial ni yang saya buat ni. Korang guna je sebagai umpan. Saya izinkan, tak ada masalah. Saya bukan dapat apa pun. Saya tak monetize pun YouTube ni, okay? Saya just nak membantu you guys dapat sale.
Kalau nak buat cara ni lah. Cara ni dia lagi power lah. Lagi ramai orang masuk dalam grup, lagi banyak orang beli. Sebab saya sendiri dah berjaya jual lebih kurang 70 pembeli. Okay, 70 pembeli kelas daripada 400. So lebih kurang berapa persen? Lebih kurang 20% lah. Kalau maksud dia, kalau you dah ada 500 member dalam WhatsApp group, kemungkinan you dah dapat 100 pembeli. Dia 20% tu normal lah. Tak semualah beli yang masuk grup ni, tak semua beli, tapi kita ambil 20% yang masuk. Okay, saya macam tu lah. So ini cara saya nak dapat sale advance lah. Cuma dia kena rajin sikit, rajin memberi value dalam grup. Dia jangan biar grup kita kosong je kan. Dan bila sampai masa nak jual, saya buat iklan, saya suruh dia WhatsApp saya. Sebab saya terus tak letak link affiliate ni. Sebab dia nak membeli, dia nak tanya macam-macam, saya jawab kat WhatsApp. Dia setuju, saya letak link affiliate. Kalau dia tak boleh nak bayar online, saya tolong bayarkan untuk dia. Macam tu lah. Okay. So bahan-bahan yang you guys perlu perlu letak dalam ni, you guys boleh tanya ChatGPT, atau nanti soon kita akan bantu you guys untuk sediakan bahan untuk you guys letak dalam kolam WhatsApp you guys sendiri. Okay, macam mana nak tarik diorang masuk dalam grup WhatsApp ni? Cara yang paling efektif sekarang ni kan, saya guna Facebook group. Pergi masuk Facebook group je. Contoh, saya tunjuk contoh saja. Kemungkinan you guys senang faham. Ni contoh yang saya buat. Saya pergi grup-grup percuma, saya post ayat lebih kurang macam ni. You tengok, ramai nampak video AI tapi ramai lagi tak tahu. Awak pun boleh buat cara free je. Nak tahu ke? Komen. Memang sebab saya akan, kan kita nak bagi tutorial dia percuma, lepas tu guna pun flow percuma. Orang tu memang dah boleh buat dah video AI secara free. Kita tak membohong apa, memang kita nak bagi free. So bila ada orang komen je nak tahu, apa saya buat? Saya terus tepek dekat dia grup WhatsApp saya. Saya ajak orang ni join grup WhatsApp. So saya dapat dah satu orang prospek. Sebab yang mana yang komen je, memang dia berminat lah pasal AI, betul tak? Kalau dia tak berminat, dia tak akan komen. So kita tapis siap-siap. Okay, ada lagi. Macam ni. Kadang-kadang kalau rezeki, ramailah komen. Nak kan. Setiap komen dia orang tu, kita letak link grup WhatsApp kita. Jom join. Okay, as simple as that saja. Ayat ni, kalau korang tak ada idea, tanya ChatGPT. Aku nak buat iklan pendek dekat Facebook group, nak ajak orang dapatkan tutorial percuma. Macam mana dia akan hantarlah ayat tu. Okay, so tutorial percuma, kalau korang tak ada tutorial sendiri, barang free sendiri, you guys boleh pakai je barang free saya ni. Macam mana you guys nak pakai, tu link dah ada. Screenshot lah video ni. Screenshot video ni, dan you guys dah boleh letak dalam kolam WhatsApp group sendiri. Ini link dia, osini.co tutorial mudah AI. Okay, so cara ni advance sikit, tapi ini paling berkesan lah. Dia tak mungkin hari ni buat, hari ni dapat sale lah benda ni. Dia macam dah sebulan you buat, you akan mula rasa kesan dia. Sebab yang dulu-dulu dah masuk sebulan dalam WhatsApp group kan, dia makin ramai membeli. Macam tu. Okay, yang ni midterm punya cara teknik marketing. Ini dipanggil teknik kolam WhatsApp, teknik funnel WhatsApp. Memang efektif sampai sekarang. Kenapa pakai WhatsApp? Kerana orang Malaysia WhatsApp dia buka, Telegram memang tak buka. Padahal saya ada je Telegram subscriber sampai belah-belah ribu, tapi orang tak nampak. Okay, so itu saja. Thank you. Jumpa lagi.